Mak, oi mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana mak? Iya mak. Kabar gini kok. Oh, kau ada cerita setiap mak? Masuk dalam. Iya mak. Duduk dalam dulu. Iko mak. Aduh kau ditanya ke mama cik, nak bertanya ke mama cik. Iya, tu nak tanya ke mak. Kau iko, ambo dik sengaja pulang dari gantau kau. Kau di gantau dah om mau dianjung lolang ni. Iya. Aku juga kan ajak dari kampung. Dan dari lo tak kepikir dan nang. Yo, ang pulang dalam molong rumah ni. Tak ada kotong kojo nampak. Iya. Dan kadang-kadang lama dulu yang kurang sebenarnya. Tapi itulah. Cuci lihat tapak tangan nang. Kalau rencana lihat tapak tangan nang kini kok. Ayo batagonak ni kena muai. Tagonak ni kena muai. Betul kau nak mak? Iya, tu nak kena muai. Kalau lihat tapak tangan nang je. Kotak tangan nak muai. Betul nak mak. Iya. Tu kalau iya betul nak mak aku tolong cik dia mak aku. Ada. Oh tolong cari nak orang nak itiak lah. Oh, orang mana itiak ya? Iya jadi. Biarlah. Beko kok le apa jo ikut bisuk bagi cuba dia tanya. Iya mak. Dia nak tak solo dan. Ya. De mana wah? Am yang tadi lah. Oh, Fatima. Ya dah. Oh, ya. Habis ko nasan ko nya pulang kantor ng ora. Ya tadi nya lebih cerita tu po senenyo. Di kantor so dak mungkin. Itulah Sarial. Yo. Salam lo jamai je lu. Salam jamai je lu. Mai. Biarlah si Sarial ayu teh. Jauh-jauh ke mana karena mak dari siku dak dapat air ya mai bukan jadi macam bacu lo berat. Itulah. Minum lagi je lo. Ya mak. Tu hanya mai. Ya mai. Jadi itulah Sarial. Ya mak. Beko lah kalau lebih bisa mak pun beko sama cuma tanya Ya mak. kalau lihat beko bisu mak kaban ke Sarial. Ya mak. Ya itulah. Dah baru tu. Iya. Itu mak, kau ayo kamu pulang lo. Balik Sarial lo. Iya, pulang lo. Dah baru kan. Pokok tanah lah kan. Ya, Ya mak tanya. Ya mak. Yalah. Ya mak. Ya. Mau pulang lo mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di rumah orang nggak aku Assalamualaikum. Pihak Banung. Pihak. Ya. Oh, lama. Nyanyi lama. Apa aku mak? Siku aja lah. Jangan masuk lah mak lai. Mak hanya kau tanya ke pihak wah. Lai bagaimana itu teh? Baganak itik baaknya mak go. Elok-elok lah mak mengicik dek. Iya mak tanya kok lai bagaimana itu? Dia pihak Banung lah itu nama tanya. Tu mak baganak itik baak beko bongi laki ambo beko mak kecik ambo baganak itik. Tu mak kecik laki ambo jantan itik tu. Amak adu-adu aja mak sembarangan amak mengicik. Kalau kau ikan gini dulu.
ya sikit. Harilah Jumat Allah. Yang ini kau minta kilo seekor awak. Harilah Hangori. Yang rupi Jawi ada juga sabian le. Oh dah. Mengadang dengan Pak Sabri dari tadi. Itu kau ngada le ya. Tapi orang nantinya di rumah tadi. Okey. Tapi kamu dah balai dah. Wajar roh dia. Udah sedang nak ada fiti kerja lagi dah ada dah. Wajar roh ini kau. Anak minta nasi, minta makan begitu. Iya tu kau mahal. Di rumah tu lai. Kalau diutang kalau kau hanya. Dah jam utang aja di lopo le dah. Dah banyak utang upiak di lopo dah. Ya gonon aja gua lapor dulu. Dah malu piak dah. Wajar roh. Bisa kita kau nyabi. Sudah sampai itu juga tadi kita bayang utang dah. Saya mungkin dengan nenggang ni loh. Dah tolong upiak dah kita minta utang aja ke lopo dah. Atu wajar roh kini lagi. Orang kampung dah kita tengok kedai yo. Dah tolong piak apa malu piak dah. Udah aja lai mau tu udah ke mak udah kan. Tak pun sana udah kau kan mak. Piak, kau amak perlu kau piak mani yo. Aduh mak. Aku neng kamak tanya kau piak. Alai banyak nak piak piak deh. Ada ni mak piak nih. Iya kok lebana piak piak mak aja mak kondaan. Jadi orang mak yang piak kecek. Ya mbak lu kan gak elok mak katanya. Ada kok mbak lu yang mau piak kok. Kita bertanya lu amak lu. Oh ni tahu. Iya dia bertanya ke rumah mbak lebana piak itu nih tanya. Ya, punya kau nak kecil kan? Lah jadi ni loh. Tak kau nak kecil lah. Ni ni dia kecil mana? Orang kan tadi kecil nama lah. Dono dia bertanya orang mah. Kau ni tak salah nama loh. Bekecil ni dia bukan kecil. Lah bongnya pak dia masuk dia macam tadi kecil begitu. dia lah kalau Islam dia lah poin dan Itu malu mak kau poin dulu. alir yang kerja ada dia bertanya lu ambil tuan tu. Payah lu mak pak mak. Boleh nak dek masih wongak dua kalian tidak malu puang kampung tahu mamak kau nampak dek lewat si puang kecil lah dan dek mamak tu bagaimana dia salah ngebohongi dia mak tu Iyo mak iyo walau mamak lu bekecil awak kena icik dia tak kepongi biniran mungkin. kok tarabu mamak boleh mau pinya nak akini bersabar aja anak dia sewongak dua lai nanidak aja ke kita cari lai Ilai mengerti ya mak tu tak tentu menantu aja bertanya mungkin hasil upiak bekecil bagaimana icik begitu. Bekecil lu dia nama bagaimana jantan icik. Assalamualaikum mak. Oi mak. Oh ya, cari ya kalau nak nama. Masuk nama. Ya mak. Ya mak. Apa mak tanya lihat makan potang wah. Oh, jadi pas orang nak makan itu ada mak. Itulah deh kemenakan dak. Ayolah kami bertanya mak. Ya. Lah bertanya kan nya, lah bacaan kan nya. Lah kau nelot dia aja matino mak deh mana kan. Oh tu mak. Ya, bagaimana itu ya mak tanya kan? Ya. Yalah salah kita kan. Iya ya. Assalamualaikum lah mau ngasih tahu kamu mak. Iya dak mak. Cina mau dah. Iya dak mak, yalah bapun loh. Lah tanya mak, ujung ada cokai yang ada laki si upik mani tadi. Iya. Lah nanti segala dia pasti. Itulah kan. Kok itu bahaya. Ya kalau betik lo gosok-gosok kok idak lo dah bahaya. Amak kan layak do jawi amak ini. Jawi amak kena dompet kurang meliagu ini. Ya. Habis tu kalau lebih bisa pelagu kan seku. Jadi mak. Kalau pakaian tak do, carilah ke bukit Bokowi banyak. Iya banyak, Bokowi banyak. Banyak kayu dia lah, yang mak tolong cari suat. Mak kan lima majak ke tu. Iya. Habis suat lah mak tolong cari. Iya. Jadi yang mencari pekerjaannya Bokowi lo ya. Jadi.
Ada itu aja lah sonjo mah, kamu pulang lagi. Ayo dah baru. Ya biarlah am yang nak resiko anyo tapi kaman tapi arisan ka mukuran ta kamada do resiko jar. Iya. Ayo lah. Kamu pulang mah. Iya kan. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Kan den.